Alright, bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Protoza Channel. So hari ni kita bersama LC-V8 ni, LC-V8 menggunakan FI. So hari ni kita nak buat apa? Kita nak review satu produk daripada Toyo, 40 Fuel System Cleaner for motorbikes lah, daripada brand Toyo G. Okay, so saya dah tuang minyak semalam. Okay, kalau tengok minyak sini, mana nampak tak nampak? Meter minyak full lah ni. Dah penuh. Kita dah tuang penuh. And then kita buka seat. Kita isi dalam tank kita. Benda ni boleh letak dalam tank lah. Untuk satu tank penuh, kita letak semua. Okay, jom kita buka and then kita tuang dalam tank ni. Saya dah buka. So saya bau sikit. Okay, bau dia macam tina tu petin. Okay, metanol, campuran metanol maybe. Kita pun tak tahu. So kalau kita baca kat sini, dia kata restore power and fuel system efficiency, protect against carbon build up and engine knock, clean deposit from fuel injector, carburetors, intake valve and combustion chamber. So kat sini dia kata untuk carburetor pun boleh pakai. Okay, so kita isilah semua. Kita dah isi full tank semalam. Kita isi semua. Okay, kita isi semua. And then kau boleh tutup balik lah. Dia dah habis ni, tutup balik and buang. Okay, alright. Kalau saya pun nak dapatkan, saya boleh bagi link dekat description. Nanti kita review apa ni kesudahan untuk motor ni. So sekejap saya tutup. Tengok tak ada lebih, kita bau. Bau macam minyak tanah boleh juga. Tu petin. Tak tahulah campuran apa. Okay, tutup sini. Biar bawah tu. And then kita tutup ni. And then kita start motor. Kita goncang. Sebelum tu kita goncang dulu lah. Kita goncang dulu. Kita goncang dulu motor. Lagi cantik. Lagi dia bercampur semua. And then on kunci. Lepas tu start. Antara tu kita goncang sikit lagi. Kita start. And then okay, cantik. So sekejap lagi kita test motor ni. Okay, kita dah test motor ni. So dia biar ada running, nanti dia bersihkan lah karbon-karbon dalam enjin tu. So motor akan terasa lebih pick up lah, lebih smooth. Alright, saya video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dengan kawan. Sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.